Owner dia, kawan sekolah saya. Serius? Ya. Ni kira promo kawan eh? Kawan-kawan dia. Okey. Wife dia orang Bangkok. Wife orang Pasal itu nama dia AO Bangkok Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebab melayan Abang Donat Channel. Hari ni saya dibawa oleh sahabat saya ni, Abang Farid. Ya. Abang Farid, saya memang tak berapa familiar tempat ni. Terima kasih sebab bawa belanja makan. Baik. Ni kat mana ni? Ni kita ada dekat AO Bangkok Cafe. Okey. Dekat Desa Jaya Kepung. Oh. Jalan 1 sebelah Masjid Al-Faizin Kepung. Okey. Ya. Pasal apa bawa saya makan kat kedai ni? Tempat dia terbaik. Ya. Dia punya menu had yang original Thai. Apa dia? Burger dia berpatutan. Ni original mana? Ya, Pasal betul. apa dia jadi original? Owner dia, kawan sekolah saya. Serius? Ya. Ni kira promo kawan eh? Kawan-kawan dia. Okey. Wife dia orang Bangkok. Wife orang Bangkok? Pasal itu nama dia AO Bangkok Cafe. Ni kira hot seller ni? Betul. Oh, okey. Awak ikan sekat sampai merekod ke tu? Ni dia punya style dia lah. Okey. Yang ni siakap 3 rasa. Cakap 3 rasa? Yang ni steam limau. Ni steam limau? Steam limau. Mendidih. Ya, tu dia. Ui. Yang ni tom yum campur. Tom yum campur? Ini semua dia punya Killer produk? Ya, betul. Okey. Kailan ikan masin. Kailan ikan masin. Okey, yang tu saya okey. Semua okey. Cuma masalah dia lah ni pasal apa nasi satu je mana eh? Tengok meja sana. Satu family dah makan pukul 6 tadi. Oh, dah pedih Kita balun dulu. Terus saya nak rasa tu. makan tu. Okey, kita rasa lah. Sambil-sambil kita sembang lah. Boleh Syah. Okey, jadi ni dia. Siakap 3 rasa. Alhamdulillah. Dia dah potong isi dia tu. Itu yang special dia tu. Special, insyaAllah. Dia dah siap potong. Dia potong-potong. Mudah okay. kita makan. Mudah no? Dah berapa lama dah kedai ni? Dia start, ni yang saya tahu lah dia start selepas PKP. Last PKP tu. Okey. Dia start buka. Lepas 2 minggu dia viral. Oh. Lepas 2 minggu dia viral tu, nak order, nak hantar makan, kita kena order dulu. Kita kena call. Kena book? Kena book. Kalau kita walk in, nasib-nasib. Betul. Dia start pukul 4, power. Tom yum dia gila power. Sungguh lah. Oh. Kan? Sedap ni tom yum dia ni. Jauh sangat ni. Tak boleh. Panas tau. Okey. Masya Allah. Saya ni memang suka makan tom yum. Saya duk ingat tom yum selalu biasa-biasa je apa semua kan. Tapi yang ni ya Allah. Dia macam ada rasa santan pun semua. Santan ni? Ada. Nanti kita tanya owner. Biar owner komen sikit. Kita owner kita komen 4 rasa boleh. Tapi memang alhamdulillah masya Allah. Tom yum dia sedap weh. Tak rugi. Dah hampa boleh main kat sini. AO Bangkok Cafe. Desa Jaya Kepung. Sebelah Masjid Al-Faizin. Masya Allah sedap ni. Memang selalu makan kat sini ya? Kalau ikutkan, kalau orang rumah, family, dia terasa nak makan Thai yang original, dia main sini lah. Sebulan sekali. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali pun pernah. Seminggu 2 kali? Maknanya member ni, member satu sekolah lah Satu sekolah. Dia memang daripada dulu memang minat masak ke macam mana? Ikut cerita dia, lepas dia sekolah, dia ambil kulinari. Oh, ya ke? Lepas tu dia jadi chef kat Genting. Ni info yang kita tahu lah, lebih kurang. Lepas tu dia buat bazar Ramadan ada. Oh, meniaga bazar Ramadan. Tapi masa tu dia bukan buat makanan panas lagi lah. Tak juga, dia buat western. Oh, buat western. Western pun boleh. Ikutkan menu AO Cafe ni, western pun ada. Oh, okey. Cuma tapi yang di sini dia lebih pada masakan Thai. Oh, tapi memang kenal lah dia punya tom yum Allah. Betul. Memang padu. Kita ada tengok lah kan. Lalu kalau kedai-kedai tom yum ni, dia akan buka satu tempat yang besar. Tempat yang besar apa semua. Tapi yang ni macam rumah apa dah. Dia rumah tepi, corner lot. Rumah dia ni? Rumah family. Ni daripada zaman-zaman saya sekolah dulu. Akhirnya ni pot jugalah. Pot kita lepak apa semua. Dulu asalnya dia ni buat bengkel motor. Sebelah sini. Kawan-kawan ni kira kerja macam-macam pun. Lepas tu dia pindah tempat lain. Yang ni dia buat memang buat apa tu kedai tom yum ni lah. AO Bangkok Cafe ni lepas PKP tu dia tu start kat sini. Masya-Allah. Sebelah rumah. Asalnya dulu sebelah aja. Lepas tu dia buat sebelah depan pula. Lepas tu belah dalam pun ada. Oh, belah dalam pun ada. Sekarang ni dia datuk sini lah. Dia duduk dekat area sini jugalah. Tapi ni rumah sini memang lah. rumah memang jadi restoran lah. Betul. Masya-Allah tu orang kata rezeki tak salah alamat tu. Sampai dekat rumah dia main cari apa semua. Tapi itulah daripada rumah jadi restoran lah ni. Dia dah apa pindah tapi masih lagi berniaga dekat sini. Yang mana tahulah dekat sini kan, dekat apa tadi Desa Jaya. Desa Jaya Kepung. Desa Jaya Rumah Kepung. dia betul-betul sebelah Masjid Al-Faizin. Betul-betul sebelah aja. So hampa boleh main makan kat sini lah. Makanan yang disajikan memang sedap. Saya tak sempat nak jumpa owner sebab apa dengar kata hari ni ramai dia busy. Dia sibuk. Kalau pukul 7, biasa pukul 7 sampai pukul 12 tu dia memang pack lah. Sebab meja ni dia akan full. Nak kalau weekend.
Jumaat, Sabtu, Ahad memang penuh. So tengoklah macam ikan ni kan. Tengok ikan ni, dia bubuh sekali dengan bunga ni. Bunga mah penyeri lah. Betul nampak melazatkan makanan kita lah. Cantik. Dia dah siang siap. Jangan risau. Tulang semua ada perasing. Apa boleh ambil cantik-cantik punya isi. Tu dia. Ke Caca boleh tanya owner juga. Kau dia freeze lagi. Ke dia busy? Tengok sibuk belakang. Tak apa, baik-baik kat dia. Tapi Farid dah cerita kat saya tadi tu lebih kurang macam mana yang owner akan cerita. Tapi konsep kedai dia ni, restoran dia ni lain macam sikit lah. Kita tengok dia punya hiasan apa semua tu agak menarik lah. Selain kita main makan ni, ada ikan yang kita boleh tengok. Ya, betul. Dia ada masak ikan kap yang tertentu lah. Oi, tu hiasan. Mana ni tak? Kau ikan tu try boleh kot. Jangan lah. Kita saya pancing. Jangan. Terima kasih. Sekali lagi kita nak bagi tahu, kita ada siakap. Kita tak rasa siakap. Aduh. Siakap steam, kita kena rasa kuah dia dulu. Ni dia. Untuk cerita-cerita. Isi ambil. Ya Allah. Sekejap. Cukup. Ya Allah. Kalian ambil dah kalian. Dah. Masam masin. Ya Allah ya Tuhan. Rasa isi tengok. Memang betul lah, memang betul. Saya akui betul-betul main daripada sana ni, betul. Rasa semua cukup. Masya Allah. Allah bersedap. Yang sedap dia. Tak ada salah recommend. Ada lagi tu. Apa tu? Dia main lagi. Tak. Ni sup daging. Sup daging? Okay, main. Kita ada lagi satu barang. Main sini sikit. Kita nak tunjuk. Ni, kita ada sup daging lah. Tu dia. Sup tulang lah. Sup tulang. Sup tulang. Tu dia. Sup dia nampak macam biasa je. Selalu Thai ni tak buat pekat-pekat berempah. Ya, betul. Dia buat biasa je kan. So, kita rasa lah. Sebab dia dah bawa mai. Saya kena rasa lah orang dah bawa mai ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sup mesti dia apa time punya dia mesti ada masam-masam kok. Betul. Saya pun nak rasa juga. Rasa ambil tu. Makanan dia semua rasa memang padu bang. Tak pisai apa macam ni. Memang tak pasal juga. Tak pernah rasa tadi. Hak menu tak nak order. Ya Allah. Dia metok ni kira padu lah ni. Oi, ni rezeki ni. Terasa juga. Rasa. Sedap cah. Tahu tak apa? Tengok sup dia, kawan. Sup dia ceroy. Tapi rasa dia Masya Allah. Thailand biasa, dia memang akan rasa masam-masam semua kan, sup kan. Sedap. Lepas tu segar kan? Lepas hirup tu dia segar. Ya Allah ya Tuhan. Makan sup saja sedap ni. Tunggu. So, okey lah. Kita promote sampai kat sini aja. Hampa makan-makan tadi apa dah tengok lah. Sebenarnya bukan ni je menu lah, Farid. Ya, betul. Kita ada banyak menu lagi dekat sini. Tempat pun best, santai. Ayak dia pun macam-macam jenis ada kat sini. So, Farid, bagi tahu kat mereka. Suruh main kat sini sekali lagi. Promote sikit tempat kita ni. Okey. AO Bangkok Cafe ni, dia terletak di Desa Jaya Kepung. Bersebelahan dengan Masjid Al-Faizin Desa Jaya. Bermula daripada pukul 4 sehingga 12 malam. Hari Isnin tutup. Isnin tutup. Ni nak makan dulu. Apa pun terima kasih yang menonton. Selamat menyambut saya dan boleh datang. Ajak kawan-kawan mai sini. Tapi yang paling penting sekali nak beritahu kena booking. Kena booking. Walk in boleh. Pukul 4, 7 tu boleh walk in lagi. Lepas tu memang kena booking. Ada rezeki masuk dah. Nampak tengah ramai tu. Okey, apa pun. Assalamualaikum. Selamat menyambut saya.